this week baru kita start masuk trust kan. Tapi tak apa, kita dah masuk separuh hari tu kan. Okay. Simon macam mana? Okay, Simon. Tak ada masalah, senang kan soalan tu kan? Siapa ada masalah, beritahu lah Ada 2 hari lagi nak hantar. Okay, so hari ni, okay, so patutnya this week kita dah baru masuk trust. So trust ada 3 jenis method dia untuk solve. So ikut soalan lah, soalan dia bagi, kalau dalam soalan final, dia minta method solve apa. Okay, so method solve energy lama dah tak masuk. Okay, so method solve join, method solve section. And then lepas cuti, kita sambung balik method solve section. And then kita ada method solve unit load. Ni energy method. Okay, unit load method. Ini macam you buat influence line kalau you belajar masa solid mechanics lah. Okay. Alright. So, lepas cuti, okay, cuti ada test. Okay, remind balik. Okay, kita punya test 1, satu je test untuk subjek ni. Tak ada 2 test kan? Ya, tengok assignment. Okay, tak ada. Assignment ada 2. Okay, so test, jangan lupa 11/6 jangan buat date lain lah jangan buat appointment lain dengan kawan-kawan ataupun dengan siapa-siapa. So 11/6 hari Rabu 8:10. Okay, itu kelas kita hari Rabu tu siang tu kan? Tak apa. Alright, tak apa, kita buat je kelas siang tu. Then you kalau nak tanya apa-apa, you boleh tanya during that time. Alright, so okay. Ada software. Alright, so nanti yang software ni saya tak pasti lagi software analysis ni guna apps apa. Okay, ni saya first time nak tengok yang ini. Okay, tak apa. So hari ni kita sambung, kita habiskan methods of join. Okay. And then nanti baru kita masuk methods of section. So, okay, kita sambung. Right, so ni yang soalan hari tu, kita habiskan sikit methods of methods of join. Okay, ni methods of join methods of section nanti potong lain pula. Okay, mana dia? Ini soalan yang hari tu. Okay, dah siap ke buat? Ke belum? Ke dah? Ke tak buat langsung? Saya contoh sini lah Okay, so hari tu kita dah solve join A. Kita dah solve join A. Join A. So kalau join A, you lukis, saya potong sini kan. You cut kat sini. So dia punya shape macam ni lah. Kan. So ni point A. Right. So ada 4 kilonewton, jangan lupa. Jangan dilupakan. Right. So ada AY dan AX. So you kena solve dulu lah. Sebelum start apa-apa, you solve dulu free body diagram dari AY, AX. Ini roller satu je, DY. Ini dah carilah hari tu So dapat ni AY, AX tu berapa? AY berapa hari tu? AY nilai saya 16 kilonewton. Okay, so dah dapat dah 16 kilonewton sini. And then theta kat sini. Berapa? So theta kita ambil lah. This value lah theta. Okay. Segitiga yang ini, theta berapa? Okay, tu yang mudah lah. You ambil yang mudah. Ni 4 meter, yang ni 2 meter. So dapat theta. Theta hari tu 26.57. Okay. Right. So setelah ini dapat 26.57, you buat derayan vektor. So this one cos theta. Okay, dengan nilai yang ini, ni namakan ni AG. Ni G kan? G. So this one FAG lah. So ni FAG. So FAG cos theta berapa? FAG sin theta berapa? Alright, so ni remind ni recap lah Alright, so yang ni FA. Yang ni FA. Ni berapa? B. FAB.
Alright, so yang this topic trust mudah je because of you buat FY dan FX saja. So FY awak, yang ini FY. Kalau saya suka highlight lah. You highlight kan mana satu FY awak. Takut termiss. Okay, you tengok 2-3 kali kalau dalam final. Okay, jangan tengok sekali. Imbas je nampak satu je nanti. Okay, so ni FY awak. Kirakan. And then FX awak. Berapa? FX ada dua. Yang ini dan yang ini. Okay, alright. So ingat yang ini join. Okay, join A. Alright, so solve hari tu. This is my value lah. FAG, this value. Dan FAB, this value. Alright, so dah dapat dekat join A. Okay, kira dah solve lah. Kira dekat solve, dekat join A ni, yang ini dan ini dah solve. This one dan this one solve. Okay, so rules dia mesti 2 member yang tidak solve lagi. 2 members only. So kalau tengok sini ada 1, 2, okay, boleh ambil point G. Kalau B, kalau kita nak duduk dekat B tak boleh sebab ada 1, 2, 3 yang tidak solve. So kita start dengan join G. Next, join G. Okay, so next, join G. Ini nombor 1, join A. Nombor 2, kena start dengan join G. Siapa yang start dengan join B, dia salah lah. Okay, secara teknikalnya dia salah. Okay, salah sebab tak boleh solve nanti. Okay, bukan salah sebab apa. Okay, so join G. Okay, kita lukislah join G. Kita potong kat sini. Okay, apa-apa saja semua yang dekat sini ambil. Okay, so zoom out. Okay, ada 8 kilonewton kat sini. You all ada tak kat situ tu? Kalau online ni saya tak nampak pula you all kan. Okay, join G 8 kilonewton. Okay, so sekarang ni kita ada FGA, ni G Kita bagi nama dia ikut huruf lah Ni G, ni F. Yang ni B. So kita ada F, ni A, sorry. Point So kita ada FGA kat sini, kita ada FGF kat sini, kita ada FGB kat sini. Yang nak carilah Alright, so kita ada 3 yang dah solve, you dah dapat dah ni, kat sini dah dapat dah nilai awak. FAG kita negatif 26.83. Tulis kat sini. Biarkan je negatif tu. Tak payah nak positifkan dia. Okay, so FAB 24 kilonewton. Buat tau. Jangan tak buat. Okay, FAB 24. So dah ada. FAG. Okay, tulislah dekat notes awak. Okay, ni ada FAG, right? So FAG samalah value dia dengan FGA. So tak perlu cari lagi. Okay, so kita boleh bawa terus FGA kat sini. So biarkan je dia dalam negatif. Negatif 26.83. Dah solve dah kat sini. Okay. Alright. So theta dia kita nak solve kan. Alright. So kita tengok kat theta. Okay, hari tu kita punyalah nak solve kan theta kan. Alright. So kita tengok kat sini. Kita ambil color lain lah. Color apa kan? Apa lah. Okay. So kita tengok kat sini. Theta. First kita solve dah. Yang ini 26. Saya lukis lain lah Sekejap. Saya lukis dekat sini. Saya cari paper lain. Sekejap Kita padam sekejap.
Okey, jap saya ambil paper lain ni. Hmm, Jap eh. Saya salin soalan jap. Saya nak cari canvas baru. Kena ada paper juga baru boleh tulis. Okay, kita dah solve satu join. Join A. Lagi satu join. Join G. Okay, join G langsung. Okay, join. Okay, kejap eh. Saya buka. Methods of join. Okay. Sekejap dia tak save lah eh. Yeah, takes time. Kenapa dia tak hidup ni? Sekejap. Sekejap eh. Jadi pula saya punya methods of join. Oh, tak apalah, saya tulis atas ni lah. Sekejap eh. Saya tutup sekejap. Hmm. Tak jadi. Sekejap. Sekejap, sorry lambat eh. Saya nak paste dia dalam Word je. Okay, baru jadi. Okay, right. Nak tulis atas ni. Okay, so next join G tadi. Okay, saya nak zoom, nak buat dia punya ni. Macam mana kita nak dapatkan nilai tu. Okay, berapa theta tu. Okay, saya lukis kat sini.
Dia separuh-separuh pula. Okay. Ni. So, bila dapat segitiga, you kena solvekan dia punya ni kan. Theta tu. Alright. So, dia boleh beritahu dekat dalam soalan tu dia sama. Ni kongruen kat sini. And then yang kat sini kita tak tahu value dia berapa dia tolak. Okay, ini samalah panjang dia. Okay, mula-mula kita dah solve kan dah. Yang ni 4 meter. Dia dah bagi dah. Yang ni 2 meter. Okay, so first bila kita dah dapat soalan ni, kita dah buat dia punya yang ini, segitiga yang ini. Okay, segitiga yang warna color red ni. Ni 4 meter, ni 2 meter. So, you dah solve dah theta dia. Okay, theta kat sini. Tangent theta sama dengan saya tak hafal. Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. So, tentu tak susah. Saya punya TS lah. Okay. 2 bagi dengan 4. So, dapat theta saya. Nilai dia. You tekan calculator dapat 26.57. Fine, not mistaken. Okay, so kalau you dapat ni 26.57, so sini berbaki lagi 90 darjah lah. 90 tolak 26.57, sini nilai dia 63.43. Okay, sini tak ada masalah, ni senang settle lah. Okay, so kat sini kita assume ini 90 darjah. Okay, sebab dia both is sama panjang kan. Okay, alright. So dah dapat dah yang itu. So untuk dapatkan theta kat sini. Okay, gambaran dia macam ni Bila dia potong dekat G ni, kita nak dekat G ni kan, theta. Okay. You lukis straight line lah. Saya pakai pen ni dia goyang-goyang macam tu. Okay. Kita zoom zoom dekat G ni. Alright, so zoom kat G ni, kita dah tahu dah ni panjang dia. Okay, yang ni kita tahu dah. Theta kat sini. Theta kat sini. Sama theta dekat sini. Okay, so sini 26.57. Alright, yang kat sini pula zigzag lah. Zigzag lah. Kalau sini theta kat sini sama, dia theta kat sini sama. Okay, 26.57 kat sini. Okay, yang kat sini nak solve kat sini. Ni kita ada masalah kat sini. Okay, macam mana nak solve yang ini? Kita zoom kat sini. Alright. Saya solve tadi. Okay, kita dapat sini 26.57, right? So, kalau 90 darjah sini, sini kita dapat 63. Sini separuh sekali ambil. Ambil color lain lah. Mana tak jadi dah. Boleh undo pula. Okay, tak apa. Okay, right. So, katalah color hijau. Okay, kalau segitiga yang ini, 90 darjah situ. Sini 90 darjah. You buat betul-betul lah Alright, so sini ada 63.43. Okay, kita ni kita solve dah. Alright, so kalau sini 90 darjah, ini dipotong segala, sini 90 darjah. Ini 90 darjah. So dekat sini kita buat lagi satu segitiga yang lain.
Okay, segitiga yang dekat sini. Okay. Yang lukis straight lah. Ini saya punya tak straight. Okay, right. So, kalau sini 90 darjah, sini adalah 63.43. Okay. Sini 90, so sini ada baki. Yang ini 26.57 kat sini. Okay, yang ni yang segitiga yang ini. Yang saya tunjuk ni. Right. Okay, ini 90 darjah. So, sini 90, solve lah. Yang ini pun 63.43. Ia kena solve dulu dia punya theta ni. 63.43 ni. Okay, yang dekat sini. Okay, yang dekat sini ada nilai. Okay, kalau you punya segitiga, kat sini lah Saya lukis sini. Ini sama panjang. Ini 90 darjah. So, you dapat ini 26.5, 26.57. Besar sikit lah. Saya besarkan. Macam ni. Ya, senyap je tu. Okey tak? Ya, okey tak? Kat situ. Ya, okey tak? Semua ni. Okey. Okey, madam. Madam, okey. Aku dah ada transkrip kat tepi ni. Okay, so okay, alright. Okay. Kalau sini 26.57. Sebabkan dia benda ni sama kongruen saiz tadi. So sini pun 26.57. So you dapat kat sini berapa? So kat situ nilai dia tekan kalkulator 90 180 tolak 26.57 tolak 26.57 panjang kat sini ni nilai dia 126.86. So separuh daripada dia adalah bagi 2 63.43. Okay. Baik, nak tu dia. Kalau tu betul lah. So kita dapat nilai kat sini 100 apa tadi? 100 kali lain lah. 126.86. So nilai kat sini 126.86. So kita dah tahu dah ni 63.43, yang ini 26.57. Kita ada baki ni 26. So tolak lah. Nak tahu nilai ni berapa, yang baki sikit ni. Okay, alright. So 126.86 tolak 63.43 tolak 26.57. Okay, so ini dapat 36.86. So yang ini dapat tak nilai yang ini? Okay, so 180 tolak nilai itu. 180 tolak 126.86. Yang ini dapat 53.14. Okay, so theta mana yang kita nak guna? 1.4. Okay, so kita pergi bawah sikit. Kecil sikit. Okay, so theta mana yang kita nak guna? So, kalau tengok dekat sini, okay, kita punya kat sini garisan kita ni, yang ini. Saya nak settlekan ini, theta ni. So, yang ini garisan dia di sini. Okay. Kat sini theta dia. Dia berlaku. So, kat sini 63.43. So, dapatlah kat sini theta dia sama 26.57. Okay, kat sini theta dia sama. Okay, 26.57. Alright. So, boleh solve lah. You bolehlah buat dia punya FY dan FX untuk join G. Okay, ni join G Join G. Okay, so buat FY. Ya, ada FY yang ini. Ada lagi tak theta atas dia? Tengok soalan balik. Ada 8 kilonewton. 8, ni 4. Hati-hatilah ni kena berhati-hati.
Sometimes you termiss 8 ni. Dia kena banyak berhati-hati buat soalan ni. So ada 8 kilonewton atas dia. Alright, so ada lagi satu. Ni FY awak. Okay. Alright, so you dapat dah FY, you buat FY. And then you buat FX. Sometimes you buat FY je dah soft tu, tak perlu buat FX. Okay. Soft dia punya ni. Ni F, G, A. Ini ada F, G, G apa? G apa tu? Huruf apa tu? G, F. F, G, F. Ini ada F, G, B. Okay, ni you dah dapat, dah soft. You tak ada yang ini. Tak tahu, yang ini you tak tahu. So, untuk FY dan FX, settle lah. FGF dan FGB. So, FGX, buatlah. X direction yang ini. Yang ini. Yang ini. Okay, clear Siapa ada soalan nak tanya? Siapa yang tak nampak? Ni macam mana saya dapat 26.57 ni? Saya zoom sikit. Dekat sini. Ni tadi 63.43. So, sini 26.57 lah. Dia sama. Dia main dengan value yang sama je. Okay. Okay, so next dah settle dah. You punya point ni settle, yang ini settle. Potonglah kalau saya potong member tu. Just nak in case of yang ini dah settle, yang ini dah settle, yang ini dah settle. So, okay dah settle dah yang ini. So, kita next kita pergi join B pula. Okay, join B. Okay, kita buka join B pula. Kira tau. Ya, kira tau. Okay, ini join B. Lukis tengok dekat join B tu ada load apa-apa tak? Kat soalan. Tak ada. Okay. So, dia sengit kat sini. Okay, then dia ada satu lagi naik atas kat sini. Okay, penting tadi kita dah solvekan theta tadi tu. So, ni ada F. Ni FBA. Yang ni ada FBG. Yang ni ada FBF. Yang ni ada FB. Apa ini? BC. Okay, alright. Tadi kita dah tulis FAB kita dah dapat dah nilai dia. So, FAB sama juga dengan FBA. Nilai dia sama So, tak payah cari lagi dah. 24. So, nilai kat sini dah letak je 24 kilonewton. FBG tadi dah solve dekat sini. Kat sini FGB sama dengan FBG. Yang ini sama dengan FBG. So, FGB saya nilai dia ini negatif 76.8 negatif 7.16. Okay, negatif 7.16 kilonewton nilai saya. Okay. FGF negatif 23.25. Letak kat sini. 23.25. Kilonewton. Tulis kilonewton. Okay. So, tulis kat sini. You dah dapat dah FGF. Ada tak sini? Tak ada. FBG nak guna FBG. Letak negatif 7.16. Kilonewton. Okay. Alright. So, kita buat balik theta tadi. Kita nak cari. Yang mana ada incline member je. That you need to find the theta. Okay. So, tak ada masalah ini. Kita dah ada kat sini dah solve tadi theta. Banyak lah kat sini. So, hati-hati yang kat sini pula. Ini kena lebih banyak berhati-hati. So, theta kat sini nampak 53.14. Boleh nak ambil. Sini. So, sini theta samalah. 4 theta. Okay, kat sebelah sini nak ambil nilai berapa?
Yang senang lah 63.43 Yang sini. So theta kat sini 63.43. So you boleh solve dah you punya Fy dan Fx. Okay, so ni Fy awak. 1, 2, 2 je. Okay, ada 2 ni, settle. Untuk Fx pula, in this direction positif. Fx dia ada yang ini. Jangan dilupakan, walaupun dah dapat value dia, dia letaklah negatif kan. Dia ke arah sini kan, so negatif 24. Okay, ditolak dengan ini FBG cos 63.43 tambah FBF cos 53.14 tambah FBC. So ada 4 equation. Okay. Alright. No color. Right. Scammer lah tu dia call saya. Okay, alright. So okay, settle dapat dah join ni join B. Alright. So settle dapat join B. Nilai FBF dapat, FBC pun dapat. So berapa nilai FBF dan FBC saya dapat? FBF 8 kilonewton. FBC nilai dia 16 kilonewton. Okay. You buat tau. Jangan tak buat. Rajin-rajinkan diri. Okay. Alright. So okay. Dah settle yang itu. So you dah settle lah member yang ini. Member ni dah dapat. Member ni dah dapat. So next. Kita nak pilih member mana? Kalau kita pilih dekat join C. Dia ada 1, 2, 3 tak solve. So tak nak yang ni. Dekat join F lah. Ada 1, 2. Okay. So next is join F lah. Sebab ni rules dia aku pegang dengan rules ni. Ada 2 member yang tak solve je. 2 members. 2 members. Maknanya ada 2 unknowns. Kalau ada 3 unknowns, saya tak boleh solve. So join F. Lukislah join F. Okay, lukis join F. Ikutlah sebiji. Jangan salah lah lukisan tu. Okay, ada 2. Okay, ini dah solve. Ini dah solve. So ini belum solve. So ni F. So yang ni F. F. Huruf apa tadi? Huruf tu penting jugalah. Maksudnya FFG. FB. FFG. FFB. FF yang ni tak tahu ni. Nilai dia. FFC dengan FFE. Okay, FFG sama dengan nilai dengan FGF. FFB sama dengan nilai FBF. So, berapa nilai dia kat atas, saya tengok. And dah solve. GF, negatif 23.25. FBF, nilai dia FFB, ada tak? Ni. Ni. 8 kilonewton. Okay, so tinggal yang ini nak solve. Alright. So, kita terus buatlah. Yang ini saya tunjukkan dia punya equation. Kejap. Alih ni sekejap. Okay, alright. So, kita nak leraikan leraian dia. So, theta kat sini. Kita nak guna theta yang mana satu? Okay. Okay, so theta yang mudah lah. Yang ambil theta yang mudah. Kalau tengok kat sini, ni 63.43. Okay, yang sini 63.43 kan. So, sini 63. Yang mana satu yang 63.43? Yang inilah, jangan salah. Ini theta dia lain. Okay, yang ini 63.43.
So, because of the symmetry, surely yang kat sini pun 63.43. Okay, right. So, yang ini pula, tengok kat sini. Yang ini you ada 53.14 kan? You ada sini 53.14 kan? So, kat sini bakilah berapa? 90 tolak 53.14. So, sini 36.86. So, bawa ke sini. So, theta awak kat sini, tulislah warna lain lah. Kat sini nilai dia 36.86. So, sini theta dia 36.86. Kat sini pun sama. Okay. So, kita solve this equation. Right. So, tengok Fy dan Fx dia. Okay, Fy yang ini, ada tak nilai theta lain dekat F? Sorry, load lain lah. So, ada 8 kN, jangan dilupakan. So, ada load 8 kN atas ni. Right. So, Fy ada ini, Fy. Yang ini, yang ini, yang ini, dan ini. Okay, so kita buat equation dia. Okay, Fy saya in this direction positive. Buat tau, mana satu direction positif. Sometimes you buat ke bawah positif kan. So, negatif 8, ni negatif 8. Tolak FFG. So, ni theta kat sini, so cos theta. Cos 63.43. Okay, tolak lagi ke bawah. FFB ni nilai dia 8. Oh, ni dah ada nilai Alright, so ada nilai. Tak apa, biar dulu FFG. Nanti kita mesti isi. So, ni FFB. Dia dekat theta cos 36.86. Okay, yang ni ke bawah. Tolak FFC. Biar je dalam nilai FFC dulu. Okay. Cos 36.86. Okay, yang ni pun ke bawah. So, tolak FFE cos 63.43 equal to 0. Okay. So, masuklah nilai tu. Negatif 8. Tolak FFG. Berhati-hati dengan nilai negatif ni. You all selalu salah kat situ. Banyak dah saya tengok. 23.25. FFB awak positif, so tak ada masalah. Tolak Baru buat FFC, so you ada 2 unknown lah. Okay, so ni satu equation. Biar je equation ni. Jangan solve dulu pun tak apa. Tak payah solve dulu. Nanti nak tekan calculator, biar calculator yang kira. So, ni Fy, Fx. Okay. So, Fx. Okay. So, Fx saya ada nilai yang ini. Coklat apa yang menyala. Ya, coklat lah. Okay, so Fx saya ada yang ini. Yang ini. Yang ini dan yang ini. Okay, tak ada nilai lain lah. Alright, so Fx saya negatif FFG. Sebab dekat arah sini so negatif. Sin 63.43. Tolak FFB sin 36.86. Oh, tak ada yang berapa orang je masuk kelas saya ni. Okey, tak apa.
Sin dengan 6.86 tambah FFC sin 36.86 tambah FFE ini sin 63.43. Okey, masukkan nilai FFG awak tadi. Ni ada tolak ni, letak sini negatif 23.25. Sin 63.43. Ini 8. Urungkan dia. Yang lain tikam. Dia mistake tu kan. Simple mistake pun you boleh buat. 6.86. Banyak-banyak sikit lah baca doa masa test tu. Jangan careless. Okay. Hati-hati. Check, double check. Okay. So, solve lah. You tekan calculator. Okay. Dalam calculator you. Okay, nampak tu? Saya tunjuk. Okay. Dalam calculator you boleh nampak ke? Tak nampak eh. Okay. Dalam calculator. Tak apalah tak nampak eh. Saya kena nak tukar ni. Tak ada pula boleh tukar ke belakang. Okay. Tak apa. Dalam calculator awak tu cari equation. Okay, cari EQN equation. Okay, you ambil dua unknown. Dua unknown yang tak solve. Ni calculator Casio saya lah so cari dua unknown. Okay, and then buatlah solve jadi susun jadi AX plus BY. C mesti sebelah sini. C mesti sebelah sini. Maknanya yang ini nilai yang ini C nilai C mana? Ini A awak. Katalah ni A awak. Awak nak namakan FFC ni A. Ni A awak. Okay. Ni B awak. Bukan B awak lah. B awak. Okay. Right. So B. Okay. So ni C. Okay. Semua ini C. C ni bawa ke sini. Negatif kan dia. Jangan tak letak negatif lah. Okay. Ni sebab nak bawa ni sebab dekat sebelah sini kan sama tempat. So bawa ke sebelah sini sebelah equal ni. So tekan negatif dekat orang yang calculator. Right? So biar calculator kira ni. Kalau you tak solve kan satu-satu kan sometimes you rajin lah. You nak tekan negatif 8 tambah 23.25 cos 63.43 tolak 8 cos ni you solve kan dah siap-siap kan. Pun boleh juga tak ada masalah. Okay. Itu boleh kurangkan kesalahan lah yang minimum lah kan. So hati-hati. Yang ini ada negatif AX ni. Okay. Right. So susun dalam in this value. So dapat FFC dan FE awak sepatutnya nilai dia 8 kilonewton dan negatif 23.25. So ni masih record ya. Okay. Okay, so nilai tadi apa tadi? Alright, terganggu pula. FFC 8 kilonewton. Okay, so ni 8 kilonewton ni dapat dan FFE nilai dia negatif 23.25. Right, so you dah solve kilonewton. This area. Okay, you dah solve dah. This value dan this value. Okay, member ni You dah solve member ni dan member ni. So, you boleh pergilah ke join C. So, ada dua yang tak solve. Right. So, join C sama lebih kurang dengan ni lah. Simetri Dengan join B Right. Tapi jangan tiru sebiji lah. Dia tak sama. Dia macam simetri but not same. So, hati-hatilah join B. Dia punya ni lain sikit. Dia terbalik. Okay.
So hati-hatilah theta tu. Theta dia kalau join B sini 63.4, dia join C kat sini. Join B kat sini. Dia cermin you kena bawa cermin kot. Okey, ni 53.14. Sebelah sini. Okey, so solve lah apa yang dah solve, apa yang belum solve. F CB, FCF. So ini FCB, huruf B, ni F. Ni FCF. Ni huruf apa lagi? FC, E dan D. So ni FCE dan ni FCD. Okay, alright. So go pecahkan leraian. So theta ni dah sama dengan ini 63.43. Theta sini 53.14. Right. So solvekan FY ada dua je, dan FX yang ini termasuk sekali. So ada 4 reaction. Okay, you akan solve you punya FCE dan FCD. Nilai dia FCE negatif 7.16. FCD nilai awak 24 kilonewton. Okay, you buat lah. Jangan tak buat FY dan FX. Okay, alright. So, settle yang itu. Kita tengok apa lagi yang tak settle. Okay, ini settle. Okay, settle yang ini. Settle yang ini. So, ada satu lagi tak solve kat sini. Yang ni you boleh ambil join E boleh. Nak join D pun boleh. So, saya ambil join D lah. Lebih mudah. Pandangan saya lah, itu lebih mudah. Join D. Join D, ada dy. Nilai awak berapa dy. Ni kita dah solve dah. F. Ni D apa ni? DF. FDF dah solve. FDE yang belum solve. Ni je satu tak tahu. Okay, so theta dia 26.57 tadi. Daripada awal kita dah tahu dah. So, kita ada sini 26.57. FDF nilai dia sama dengan FFD. Ada tak sini FFD? Mana FFD? Dekat huruf ni lah. Cari dekat huruf C. Join C. Join C. Dia berlaku dekat join C. Mana join C? Kita buat tak tadi? Ni join A, join G, join G, join B, join F, join B, join D. Join C kita tak buat Sekejap tengok. Kita dah solve dah. Join C, join E. Oh, ni salah saya namakan. Join C. Salah bagi nama pun dah lupa, dah tak jumpa dah. Ni join C. Okay. So, F. Ni, FCD. So, situ apa F? FCD sama dengan FDC. Salah nama tengok. Saya bersalah bagi nama pun ada masalah sini. Ni huruf C So, ni F. DC. Sama dengan FCD. Okay, nilai dia yang kita dah dapat kat atas. F. Mana ni. FCD 24 kilonewton. Okay, so tulis dia 24 kilonewton.
Okay, ni boleh buat salah satu lah sebab dia ada satu je unknown yang tak tahu. Dia boleh buat FY boleh ataupun nak buat FX pun boleh. So, saya pilih FY. So, FY saya ada yang ini. Jangan lupa ada satu lagi load kat sini. Tu hati-hati tu ada 4 kilonewton ni. So, kalau potong tu potong macam ni. Tengok dalam final, tengok dekat paper awak. Potong dia. Okay, 4 kilonewton. So, FY saya ada yang itu, yang ini. Saja, dua je. So, negatif 4 tambah FDE sin 26.57. Nah, ini sin sebab dia jauh. Sama kosong. So, dapat FDE. Berapa? So, FDE nilai dia tekan kalkulator, ia akan dapat FDE nilai dia 26, negatif 26.83. Okay? Alright. So, okay, solve semua. Okay, so solve yang ini. So, solve dah semua semua member. Itu je objektif dia. Soalan ada lagi tak? Dia nak apa lagi soalan? Yang itu saja. Yang ni kalau dah buat dalam table boleh. Kalau soalan dia suruh tabulate, you buat dalam table. Kalau soalan dia tak suruh tabulate, you biar je leave it macam ni pun dah okey dah. Tulis dia dalam kurungan compression, dalam kurungan tension. Ini dah kira perfect dah. Okay, untuk dalam test, kalau you buat the whole complete punya step, so you dah dapat markah penuh dah. Alright, so okay, ada soalan tak? Sebelum kita ke soalan yang seterusnya, method subsection. Ada soalan tak? Amira ada soalan? Putri ada soalan tak? Soalan tu ada tak kat situ? Assalamualaikum. Okay, so saya anggap semua faham So maka penuh Kalau method soft join masuk dalam test maka penuh. Okay, faham Alright. So, okay, so kita tengok kita buat soalan lah kan baru kita masuk method subsection Okay, so kita tengok soalan past years lah Satu soalan kita tengok. Hmm. Method soft join. Mana soalan lagi? Okay, so method soft join ni method subsection. Belum lagi belajar. Method subsection and method soft join. Kita nak method of join je. Yang ini. Boleh lakukan lah. Ada soalan, ada salah kan ni? Ni macam menarik Ada load atas tu. Bolehlah kita ambil yang ada load ni lah. Macam mana tadi? Yang ini. Okay, Mai. Question 9 Soalan dia. Boleh rehat dulu 5 minit dan kita buat soalan ni. Soalan Jun 2019. Okay, dia suruh
Soalan pertama proof, soalan kedua support reaction, complete all the members forces. Okay, alright. So ni, okay. Okay, Putri tanya. Salam. Okay, soalan Putri. Untuk theta contoh nak ambil dekat join G kena buat theta segitiga 90 darjah. Okay, kalau UDL dengan incline tu kena bagi dua ke. Okay, ini kita buat je lagi. Soalan Putri yang kedua. UDL tu incline ke kena bagi dua ke atau macam mana? Okay, ini yang seterusnya lah. Okay. So, apa tadi soalan Putri sekiranya untuk contoh theta, contoh nak ambil dekat join G, kena buat segitiga 90 darjah. Ada depend sebenarnya 90 darjah tu. Putri tanya yang contoh ni, betul ke Putri? Okay. Ini semua 90 darjah ke? Kalau dia bagi tahu ni 90 darjah, ya dia 90 darjah. Kalau tidak, you tak boleh cakap dia 90 darjah. Dia sometimes dia boleh buat sengit kan. Dia boleh buat segitiga tu sengit macam ni. Kan? Boleh je kan dia nak buat macam tu. You tak semestinya 90 darjah. Sometimes dia beza-beza. Okay, alright. So kena hati-hatilah kat situ. Perkataan dia dalam soalan tu, dalam soalan test tu, dia ada bagi tahu sama panjang ke, kan? Sometimes ni sama panjang semua, ataupun dia tak cakap sama panjang, dia akan cakap segitiga kaki sama ke apa contoh Alright. So benda-benda tu mungkin kaki dia yang sama. Okay, alright. So kita tak boleh nak cakap dia 90 darjah ke tidak. Okay. Dia kena ada statement yang lain yang mengatakan dia 90 darjah dulu baru tahu. Ataupun
Dia dah tunjuk kat sini ni ada 90 darjah punya. Baru kita kata ni 90 darjah. Right, Putri? Okey, menjawab tak soalan tu, Putri? Ada tak siapa lagi nak tanya soalan? Okey, alright. So, siapa lagi nak tanya soalan, boleh je nak tanya. Siapa yang tak boleh buka mic lah, tak boleh apalah kan. Beritahulah. Kalau ada boleh buka mic tu, tanya je. Okay, so kita boleh start lah Alright, so kita boleh start soalan ini. Okay, soalan Pasir ni. Right, so soalan yang pertama, prove the trust system in figure question 9 is statically determinate or not. Ataupun kalau tak, dia akan tambah lagi. Suggest a new trust system which remains statically determinate. So kalau dia cakap macam ni, saya dah bayangkan dia indeterminate lah. Ataupun dia unstable lah. Lepas tu dia suruh suggest new. Okay, ni jawapan saya. Okay, adakah jawapan? Alright, so ni. Dia kira lah Dia kira. You kena buat satu-satu lah. Ni ada markah member ada berapa, join ada berapa. Okay, so kalau tengok kat sini. Alright, so untuk trust, dia punya formula dia M plus R equal to 2J kan. Okay, alright. Okay, so member ada 1, 2, 3, 4, 5. So tulis. Member ada 5. Ini pun equation ni kalau you tulis pun mungkin ada markah. Biar je. Okay. Okay, so member ada 5, join ada 1, 2, 3, 4. So tulis join ada 4. Okay, lagi reaction. Reaction ada, padam sikit reaction ni, tak nampak. Besar sikit. Reaction ada, yang ini pin support, 1, 2, 3, 4. Sorry, yang ni kena hati-hati, ini roller. You kena tengok betul-betul dalam final. Ini ada 2 ni. 2 biji kat sini. So ni roller, ni ada 1 je reaction. Ni tak ada. 1, 2, 3 jap tengok. Reaction ada 3 saja. Ini hanging Hanging. Ni bukan roller. This is not roller. Not roller Okay. And then C tak ada. Untuk ni tak ada C Alright, jangan pandai-pandai lah tambah ni equation buat equation Paris ke equation Putri ke tak payah tak payah nak jadi ni. Tambah-tambah equation. Okay. So ada reaction ada 3. So kira lah macam biasa. M5 campur reaction 3 sama dengan 2 kali dengan 4, 8. So 8 sama dengan 8. So dia determinate. Okay, alright. So kalau determinate, any new trust. Okay, dia suruh saja saya. Alright, so dia confusekan awak lah. Kalau saya at the first time saya as a student, kalau saya nampak ni so suggest new ni, saya bayangkan dia indeterminate ataupun dia unstable lah. Then kita kena buat yang baru. So tak apa. Yang ini you suggest je apa-apa je yang baru. Ni suggest a new trust ni suggest lah macam apa-apa je yang baru. Tak kisah. Kat sini janji determinate. Tak kisahlah Dia nak tambah apa. Macam ni ke, macam ni ke. Tak kisah. Ni dia soalan ni dia tak macam-macam lah. Soalan dia saya boleh terima mana-mana answer yang boleh bagi. Okay, janji betul lah. Tetapi dia nak yang determinate. Meaning that, yang you suggest ni, contoh lah you buat macam ni You suggest macam ni contoh. Okay. You kena kira balik. You kena buat M plus R equal to 2J. You kira member ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, member ada 5. Reaction mungkin ada 3. Okay, join ada 1, 2, 3, 4. Join ada 4. Alright, contoh so member ni new trust kan. So you kira sama value dia sama. 5, 3, 4. So sama determinate. Kiralah. You kiralah. 5 campur 3 sama dengan 2 kali dengan 4 juga. So determinate.
Okay, pass. Okay, ni full marks untuk yang ni. Okay, dapatlah penuh 5 markah. Okay, so soalan nampak macam trik, but soalan dia simple je sebenarnya. You suruh saja, suruh lukis balik yang lain. Okay, so apa-apa jenis rupa triangle truss awak, saya terima. Okay, soalan yang kedua, find the support reaction. Alright, so sambung buat support reaction pula. Padam macam. You lukis balik, buat free body diagram. Okay, buat free body diagram awak. Okay, right. So ada AY, tak kisahlah. AY in this direction, ni AX. So ni BY. Tak ada. Okay, so kira. Tak kisahlah, taking moment kat mana. Okay, so soalan, jawapan saya kat sini dah ada dah. Saya dah buat dah. Okay, oh saya tak buat semuanya Alright, saya tak buat jalan kerja. Okay, so saya dah ada dah nilai BY dengan ni. So kita buat lah. Let's go. Okay, right. So taking moment at A lah kot. This direction positive. You kena biasakan buat bila buat moment, which direction yang positif. This direction positive. Okay, so taking moment, negative BY. Ada jarak tak? Tak ada jarak ni. Oh, ada masalah ni. Tak ada jarak. Saya tengok takut saya terpotong soalan. Oh, ada ni 3 meter dengan 5 meter. Potong habis Right, so ya, saya tulis dulu jarak ni 3 meter, ni 5 meter. Okay, right. Okay. Okay, taking moment at A, negative BY. Okay, ni gerak. Ni ke sini negative BY. So, dengan jarak 3 meter, negative BY darab dengan 3. Okay. Ini tak apa, leave it. Ni ada UDL. Okay, jarak ke sini. Okay, plus 10 darab dengan 5. Okay, jarak sini ke sini, hati-hati yang ni hati-hati. Berapa jarak dia? Yang ni 2.5, yang ni ada 3 meter. So, 2.5 campur 3 meter. Okay, plus 10 darab 50. Ni 50 darab dengan jarak 8 meter. Ada lagi tak? Tak ada dah, load lain. Okay, sama dengan kosong. So, kita dapat BY. So, kita tekan calculator BY. 2 darab 5 darab dengan 275. 675 bagi dengan 3. So, BY sama dengan 225 kilonewton. So, betul tak jawapan kita? 225. Okay. So, AY. Okay, AY you buat FY lah. In this direction positive. AY plus BY minus 10 darab 5 minus 50. Okay, so dapat AY sama dengan negatif 50, negatif 50, negatif 100, 100, 100 tolak BY. 100 tolak 225. Negatif 125 kilonewton. Okay, betul tak? Okay, alright. So, AX, buat juga FX sama dengan kosong. Walaupun awak dah tahu dah, AX ada satu je.
Okay, settle you dapat BY, AY dan AX. Okay, dapat markah penuh. 5 markah. Okay. And then soalan C, using the methods of join, compute all the members' forces. Yang ini kita nak start. Okay. Saya rasa kat sini ada cara dia. Kalau yang UDL ni macam mana? Okay, so kita tengok dekat notes kita ni, ada tak? Okay, yang ini. Ya. Ada ke dalam notes saya? UDL? Oh, tak ada. Okay, yang ni boleh buat note sikit. Kalau UDL, letak perkataan UDL kat sini. Ini untuk subsection. Tak ada Okay, tak ada. So, kita pergi dekat soalan tadi balik. Mana satu dia tak? Kita tengok 2, 3 Ni saya tunjuk satu. Nanti kita tengok 2, 3. Okay. Right, yang ini. Okay. So, saya sekejap kita nak transfer load tu uh, ke join tau. Okay. Alright. So, kita lukis je. Okay. Saya lukis balik gambar tadi. Okay. Ada AY. X tak adalah. Dah 0 tadi. Biar je tak nak. X. Biar je BY. Okay. Ni ada UDL. Ni ada 50. Yang ni you kena buat free body diagram dia lain Okay, so sekarang ni saya nak ajar awak. Because of dia adalah 10 kilonewton. Okay, kejap ada gambar lagi tak? Tak ada. Okay. Jadi dah dapat dah nilai AY saya. Negatif 125. Okay, saya biarkan je dalam negatif. BY 225. Okay, saya besar sikit. Okay. Yang ni you kena buat satu lagi lukisan. Convert dia. Okay. Disebabkan dia bentuk dia adalah segi 4. Okay. So, kita bahagi 2 tau. Dia punya centroid dia kat sini, tengah-tengah. So, kita akan bahagi, dia transfer kat sini separuh, transfer kat sini separuh. Okay, macam mana tu? Apa maksud dia? Load tu kita akan transfer separuh. So, load ni, bila you buat 10 darab dengan 5 meter kan? 5 meter. 10 kilonewton per meter. Macam mana? Bagi clear je. 10 kilonewton per meter, you darab dengan 5 meter, you dapat dalam bentuk kilonewton, right? 50 kilonewton. Because of kita kena transfer separuh ke sini, transfer separuh ke join. Okay, so bagi 2 lah. So, sini dapat 25. Sini dapat 25 juga. Okay, so you kena buat satu lagi new. Okay, ni yang new punya ni. Convert transform dah. Transform. You punya gambar awak akan jadi macam ni. Sini 50, sini 25, sorry. Sini dah jadi 25 campur dengan 50 tadi. 75 kilonewton.
So tak ada load dah kat atas member. Okay. Sebab dia ada rules dia ada cakap no loads in on tops of member. So kita transfer ke join. Okay, so ni is you punya new ni lah. New free body diagram awak lah. Okay, dari sini baru you boleh start buat methods of join tadi. Okay, huruf apa tadi? A, B, C. A, B, dan C. Okay, so nak start dengan C boleh? Nak start dengan join A pun boleh. Right, so kita start dengan join A dulu. Join A. Okay, so you punya join A ni, kan, you cut yang sini semua. Ambil semua. So, ini termasuk lah. Yang ini termasuk. Okay. Macam ni. Macam ni sikit. Sini ada. Negatif 125 kilonewton. Okay, dia incline Semua ni dua-dua incline So, kalau dua-dua incline, so kita kena solve dia punya theta dulu. Okay. So, solve theta. Kita tengok dulu apa yang ada kat sini. Bila solve theta. Alright, ini 90 darjah. Apa lagi? Kalau ini 90 darjah, ini pun 90 darjah. Okay. Panjang yang ini 5. Sini 2.4. Ni 2.4. Sini dah panjang dia dah berubah dah. Okay. Sini panjang 3.6 campur 2.4. 6. So, ni 6 meter. Yang ini 8 meter. So, segitiga awak ada 6 dengan 8. So, dapat theta kat sini. Okay. So, tentang bagi sebelahan, tan theta. Tentang dia 6, sebelahan dia 8. So, theta kat sini dapat nilai dia 36.87. Okay, sini Sekarang ni kita nak guna theta yang dekat sini. Ini berapa? Kita nak solve dekat join A kan? Ni berapa? Objektif kita yang tu. Mana-mana lah hitungan. So, kalau dapat theta kat sini, dapat theta kat sini. Kan, dapat theta kat sini. So, dapat theta kat sini 90. Okay, tak solve lagi. Masih tak dapat. Okay, zigzag boleh tak? Boleh zigzag. Ni. Saya tunjuk je zigzag. Ni kena kreatif sikit Bukan kreatif, kena pandai matematik lah. Zigzag. So, theta kat sini sama dengan theta kat sini. Okay, solve satu. Sini 36.87. Okay, theta kat situ. Right? Theta kat sini. Okay, theta kat sini tak semestinya sama dengan theta kat sini. Okay, ni kita kena solve lagi. Ini kita nak guna zigzag mana sinilah. Ni boleh guna zigzag kat sini. Boleh kan? Boleh ke tak? Boleh kan? Tapi kita kena solve theta kat sini baru tahu. Okay, so kita ada 3 meter. Kita ada 6 meter. Boleh dapatkan theta kat sini? Okay, so dia punya segitiga yang baru kat sini. Segitiga yang orange ni. Okay. 3 ni 6. Theta. So, tangent theta sama dengan tentang sebelahan. 6 bagi 3. So, 63.43 theta. So, dapat theta kat sini 63.43. 63.43. So, sama dengan theta kat sini. 63.43. So, okay. Boleh solve Ni theta ni jangan buat ni yang terdapat macam 70 pula.
Okay, so boleh solve theta. So solve theta kat sini. Kat sini. Tiga 6.87. 63.43. Okay, so buatlah. Theta awak ni. Buat FY dan FX. So ada FY ada 1, 2, 3. FX ada 2. So buatlah. Okay, ke atas positif tapi ada negatif. Biar je. So kira macam ni lah. Okay, tolak. Ni F apa ni? Kita tengok juga. Ni A. Ni huruf B. Ni huruf D. B, D. So ni FAB. Sini FAD. Right. So yang ini Yang ini negatif tolak ke bawah. FAB sin 63.43. Tolak. FAD. Jangan salah lah. Ni tulis betul. Saya punya tulisan. You jangan tertipu dengan tulisan awak sendiri. Sebab banyak saya tanda paper. Dia salah. Sebab dia yang salah tulis. Okay, tolak FAD. Sin 36.57. 87. Nanti dalam final tulis betul-betul hurufnya. Okay. Saya cakap tu my experience bila saya menanda tu. Okay. Dia macam kesian. You all. Saya banyak kesian kat student lah kan. FAD. Right. So dapat satu equation FAB, FAD. So buat FX pula. Siapa yang tak pandai tekan kalkulator tu pergi belajar dengan kawan yang dapat. Okay. Itu sendirilah. Saya tak nak ajar dah yang tu. Tekan-tekan kalkulator tu. Okay. Pergi tanya Jangan tak tanya. Senang je guna kalkulator. Lagi senang. Okay. FX ada FAB cos 63.43 tambah FAD cos 36.87. Okay. Right. So dapatlah AB dan AD ada dua equation sama dengan 0. Masukkan dalam calculator, buat AX plus BY, C mesti sebelah sini. Maknanya you alihkan yang ni, kena alih ke sebelah sini. Ke sebelah sama equal tu. Okay. Settle, dapat FAB dan FAD. So jawapan dia dekat sini. Berapa tak jawapan saya tadi? Ada tak? Tu. Alright, so boleh snap this jawapan. Okay. Pastikan dapat nilai inilah. Alright. Kalau tak dapat nilai yang sama, beritahu saya. Mungkin saya salah. Okay, so dapat FAB, FAD. Okay, dah dapat dah FAB. Berapa? Tulis. FAD berapa? Okay, ni kira by yourself. Saya tak kira kan. Saya tunjuk je cara dia, jalan dia. Okay, so you dah dapat dah. This member dah dapat, this member dah dapat. Okay, kalau you start dekat join B, you ada 1, 2. Okay, so boleh. Startkan join B. Kalau you start kat join, apa ni, huruf apa ni? Soalan dia. Join D. Okay. Ni D. Kalau join D pun boleh juga. You boleh start kat join D juga. Ada 1, 2 yang tak sah. Kat join C pun boleh. Okay. Ada 1, 2 yang tak sah. Okay. So, boleh. Saya rasa saya nak buat soalan ni. Sekejap saya fikirkan. Okay, you settle kan join D, join B dan C. Okay. Tomorrow pukul, okay, yang ni saya nak suruh buat. So homework sikit lah.
Homework yang ada pun tak siap lagi kan. Saya bagi homework. Ini untuk esok punya attendance eh. Homework esok. Okay, homework. You siapkan join B, C dan D. B, D dan C. Okay, dua join eh. B, D dan C. You submit as you punya attendance. You submit dekat dalam your feature. Untuk esok punya ni, untuk esok punya eh. You submit as you punya attendance untuk esok. Boleh tak? Kalau boleh, boleh thumbs up ke dalam. Okay. Okay, alright. So, okay. So, esok saya tak buat kelas online. So, during kelas esok, pukul 8 sampai 10 tu, you buat soalan tu, siapkan. And then, you submit through your future as your punya attendance. Okay? Saya buka lah dekat your future. Alright? So, ada soalan lagi tak? Kalau ada soalan, boleh tanya through WhatsApp, boleh juga dalam group. Boleh je, saya tunggu kejap dekat dalam group. Kalau ada soalan, you all kadang-kadang tak nak buka mic. Buka, kalau nak tanya pakai mic pun okey. And then kalau dekat dalam WhatsApp pun boleh juga tanya. Tanya dalam group lah so that you punya kawan pun boleh tahu juga apa soalan. Kadang-kadang kawan you pun tak tahu pun sebenarnya. Madam. Apa tu? Nak tanya apa? Nak tengok jawapan akhir. Yang ni. Ya. Jawapan akhir boleh ke? Macam double lah soalan awak punya suara. Tu sebablah you all kena tanya dekat dalam ni kan, type kan. Tak clear. Boleh tanya dalam group tak? Tak clear. Boleh type tak? Tanya apa tu? Sebab kat sini boleh je chat. Tapi you all punya chat saya tak boleh baca pula. Boleh baca tak chat saya? Ada, dia tak keluar chat ni. Saya pun tak tahu dia punya function apa yang hilang. So, submit. So, esok tak ada kelas. Tapi during our class esok, you buat soalan ni. Okay, submit. Apa tadi Sambung lah Sambung you punya ni. ECS Jun 2019. Question C je. Question C Jun 2019. Okay. Okay, sekejap. Saya lakukan. Through your future. Okay, tadi soalan dia, Madam nak jawapan akhir untuk soalan yang kena submit boleh? Okay, boleh. Alright, so ini. Jawapan akhir dia yang ini. Okay, boleh snap. Boleh snap ke? Boleh je saya nak screenshot masuk dalam group pun boleh. Okay, tu jawapan akhir dia Saya nak tengok you punya cara kerja tu. FY, FX awak, theta awak tu. Kan? Soalan lain tak? Tak ada. Theta macam mana you dapat theta? Saya nak tahu yang itu. Tu penting tu. Bagi saya lah. Penting. Okay. Alright. Soalan ni. Okay, so tak ada, kalau ada soalan lagi tak? Sebab esok saya ada hal dia jadi macam saya nak buat kelas tapi saya kena cover dengan yang punya ini. Maksudnya nanti next lepas naik cuti kita masuk method subsection. Okay, so jadi nanti saya tulis ni lah Kita naik je daripada cuti. Okay, jangan lupa satu hantar ni. Ini as you punya attendance untuk tomorrow. Dua, submit assignment.
Simon dah siap ke? Simon last 30/5 saya bagi sampai 6 petang je. Tapi yang ni senang je insyaAllah. Attendance untuk tomorrow ni tinggal sikit je. Tadi saya dah tunjukkan untuk join A, you sambung join B, D dan C. Kalau you buat hari ni pun boleh. Tapi saya buka untuk submit tu submission esok Okay. Alright. So nanti naik daripada cuti. Okay, lepas cuti. After you punya holiday ni, after semester break. Okay, kita akan ada tengok kat lesson plan. Methods of section, saya akan masuk methods of section dengan okay, ni minggu ni habis patutnya dengan methods of unit load. Mungkin terlajak sikit lah terambil sikit time yang indeterminate MDM ni, tak apa. MDM ni insyaAllah boleh cover all the ni sebab dia banyak. Ada 1, 2, 3, 4 minggu. Ada 4 minggu untuk MDM saja. Okay, so okay. So untuk test, nanti saya blast dekat dalam group lah. Dia masuk sampai tajuk apa. Saya rasa sampai water frame je, tak sampai trust. Okay. Oh, kejap. Sekejap saya tanya sekejap Saya call kejap. Tanya sampai apa masuk. Nak kena tahu juga tu, takut. Kalau tak, saya kena buat sekiranya you punya test masuk sampai trust, saya akan buat satu video untuk methods of trust yang section untuk esok. Okay, itu sekiranya masuk dalam test lah. Sekejap saya tanya siapa ni. Aku tak boleh call dia ni. Oh, tak jawab lah. Okay, tak apa. Kalau tak jawab, nanti saya beritahu lah dalam grup Okay, so after semester break, saya punya plan masuk section methods of section. You boleh tengok dulu dalam notes macam mana buat method section tu dengan unit load method. Alright, ada 2. Okay, so okay. Kalau tak ada soalan, saya tengok lagi ada soalan lain tak? Assalamualaikum, Madam. Madam boleh tak nak tengok balik macam mana nak dapat 63.43 tu? Siapa ni tanya soalan? Saya siswi ni. Okay, alright. 63.43 yang mana? Boleh tak clear sikit? 63.43 yang mana awak tanya soalan? Enam 63.43 sekejap. Yang ini, 63.43 yang ini. Betul ke? 63.43 yang ini ke? Siapa saya siswi tu? Okay, kalau 63.43 ni, saya tunjuk balik Kalau yang itulah soalan awak ni saya pergi ke sini Alright. So, you ada segitiga kan? You kena hati-hati segitiga awak ni. Okay, ni ada 3 meter, ni ada 6 meter, right? Okay, so ada 90 darjah lah. Kita tambah lah, kita extra. Okay, tak apa, my problem. Okay, betul ke? Yang ini ke awak tanya soalan awak? Okay, alright. Okay, so bila you dapat, ni 3 meter. You kena hati-hatilah, okay. You kena hati-hati, dekat sini 3 meter, ini 6 meter. You kena kreatif jugalah, matematik kan? Right? So, dia kena kreatif juga. So, you dapatlah ini 90 darjah. So, buat tentang saya tak hafal. Saya tak hafal kat sini. Tentu tak susah. Tentu tak susah. Okay. Tan theta lah.
tan saya, tentang saya 6, sebelahan saya 3, so saya dapat theta saya tan inverse 2. Sekejap sekejap saya jawab sekejap. Hello, Assalamualaikum, Johan nak tanya. Okey, nak tahu, nak tanya yang test nanti masuk sampai trust tak? Lepas sampai frame. Okey, alright. Okey. Nak tahu yang tu je sebab takut tak sempat cover trust. Apa dia? Itulah. Macam mana tu? Tak apalah kot. 20,6 okey. MDM. MDM. Right, okey, okey. Boleh lah nanti kita inform tu. MDM tu buat sekali semua kan? Satu time, bila tu? Hari apa tak tahu 20,6 okey, alright. Okey, alright. Okey. Okey, alright. Test. Okey, okey, alright. Thank you. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum. Right, so info saya info je, saya tulis dalam grup test DP 13, 11/6 nanti. Okay, masuk cover until tajuk until portal frame. Sorry, ada iklan Okay. Alright, so another one is untuk tajuk MDM kita ada seminar topik MDM. MDM ni moment distribution method 20/6 pukul 3 sampai 6 petang. Okay, 26 bulan tu hari. Saya tengok kat kalender saya 20/6. Macam mana 20/6? 20/6. Ini Julai, Jun. 20/6 hari Jumaat. Friday. Nanti kita buat pelepasan ni lah, kelas. Okay, itu dia. Alright, so yang tu. Okay, tadi sambung tadi tanya soalan tadi. Okay. So dapat 63.43 kat sini. So buat zigzag. So dapat theta 63.43 sini. Okay, so clear Okay. Siapa tanya tadi tu? Okay, clear. Okay, faham. Faham sama. Okay. So, okay. Info saya dah bagi dalam grup. ECS 248 tadi. Okay. So, alert lah tarikh-tarikh ni. Saya nak you all as a student alert dengan tarikh-tarikh test bila. Okay, assignment CDIO belum ada lagi soalan. Okay, so kalau tengok dekat dalam lesson plan ni, you patutnya dapat assignment CDIO kan, week 9 ni. Hari, time ni lah, maksudnya this week lah. Tapi kita tak ada lagi, tak dapat lagi soalan tu. So, tak apa, kita hold dulu. Banyak assignment awal ni. Test, okay. Okay, alright. So, okay kot. Sampai sini je hari ni. Terima kasih untuk yang hadir. Okay, sambung nanti untuk attendance esok. Okay, right. So, okay. Assalamualaikum. Terima kasih yang hadir ni. Berapa orang? Ada 15, 17 tadi. Right. Assalamualaikum. Terima kasih, Madam. Sama. Okay. Thank you. Okay. Thank you, Madam.
Okey, Anik, dah habis dah kelas. Anik?